Mukmin, khabar Alhamdulillah. Oh, long time no see. Kat sana tu ada lagi. Tapi best lah. Nak cakap vibe perkahwinan kampung macam ni lah. Tengok atas tu, pokok kelapa, dedaun-dedaun. Apa abang aku buat? Dia cuba mengambil sebiji padi. And adalah bilik-bilik banyak. 1, 2, 3. Belakang tu ada lagi 4. Ni rumah dia. Nice. Cuaca cantik lah hari ni. Dia macam mendung, tak panas, sejuk, just nice. And sekarang ni pukul 2 petang. Pening pun tenang. Assalamualaikum guys, welcome back to the vlog. Aku dan family aku, kita orang nak pergi ke Kedah. Adik bongsu aku baru je kahwin 2 minggu lepas, majlis dekat side adik aku, orang adik ke Shah Alam. Wahai Ahmad Samir bin Abdul Rahman, aku nikahkan dikau dengan adik perempuanku dengan mas kahwinnya 1 dinar tunai. Aku terima nikah dengan mas kahwin 1 dinar emas tunai. Jelas. Al-Fatihah. Tapi this time bahagian lelaki pula dekat area Kedah, asal aku dekat Pendang. Yes, betul lah Pendang. So pagi tadi kita orang nak mulakan perjalanan sebelum subuh dalam 5.30 macam tu. Kita orang subuh dekat RNR 90. Now kita orang hala ke Ipoh sebab aku ada makcik yang tinggal kat Ipoh. Nak drop nenek aku dulu dekat sana. Lepas tu kita orang akan sambung perjalanan terus ke Pendang. Pendang aku tak pernah sampai lagi lah. Kalau dekat highway tu memang selalu dah lalu highway Pendang apa semua kan. Tapi nak explore kampung Pendang tu masih lagi belum berpeluang. So far alhamdulillah perjalanan daripada pagi tadi memang jalan clear, smooth. Cuma motor lah banyak gila. So aku berada di RNR Tapah. Korang tengok bapak banyak gila shoot motor. Ini sikit je baru. Nampak kat sana ada lagi, sana ada lagi. Kalau korang ada info boleh drop komen. Aku nak tahu juga event apa. Korang tengok helmet dia semua ni hijau. Oh, style kan. Tadi diorang dah potong aku, sekejap lagi diorang potong balik ni. Oh, sampai tidur lah, penat tu. Let's go. Kita sambung perjalanan. Caros ada kopi dia. So lebih kurang dalam 1 jam lagi akan sampai ke Ipoh. Kurang. Maybe 40 minit. Let's go guys, kita sudah sampai. Mukmin, khabar Alhamdulillah. Oh, long time no see. Assalamualaikum Cida. Khabar lama betul tak sampai. Pakcik dah ngah. Pakcik Akin. Tu dia. Spaghetti ada. Spaghetti Sandwich. Ni apa? Maggi goreng ke? Roti canai. So kita orang pun dah nak bergerak sambung perjalanan terus ke Pendang. Sekarang pukul 10.30, dijangka maybe sampai dalam 3 jam. Alhamdulillah kita orang baru je sampai ke Pendang. Cuaca serius panas. Kita orang decide untuk makan tengah hari dekat Manbai Ikan Bakar, memandangkan homestay kita orang. Tak boleh lagi nak masuk. Sekarang ni waktu Jumaat, pukul 1.30. Boleh check in pun dalam pukul 3 petang macam tu. So kita orang nak makan guys. Lama. Terubuk, siakap, cencaru, ayam bakar pun ada. Ada sup daging, gulai nyok, nasi berlauk lah mostly. Ui, sup dia menyederakan. Padu kan? Sampai. Alhamdulillah.
So kat sini ada swimming pool and adalah bilik-bilik banyak, 1, 2, 3. Belakang tu ada lagi 4. Ni rumah dia. Nice. Mana? Oh tu ada pool ke? Belah sana? Jom kita tengok dalam. Ada bilik dapur. Ui, lawa. Air dia, mesin-mesin. Bapak besar dapur dia. Sini ada bilik. Sini ada bilik lagi. Nice. Cantik lah Heliconia dia. Ambil sebelah-sebelah kita. Oh, dia satu katil je dalam ni. Ada aircon. Cantik bilik dia. Oh, ni style cottage ni. Ada mesin basuh, dapur. Nice. Depan tu ada padang bola. So ni dia punya cottage. Atas. Panas, bahang. Sebab dia tak ada pemberadaan. Kita buka tu bro. Ya. Yeah. Kipas bapak besar. Oh, sedap. Hai Malik. How are you Malik? Best ke Malik? Best ke? No, best ke? Pukul 6 kita orang nak pergi sawah, jalan-jalan, tengok main bola. Oh, gila. Kat rumah ni. Oh no, cantik gila. Kita orang jalan kaki menikmati petang dekat Pendang. Oh, cantik guys. Audio yang korang dengar ni daripada iPhone 16 Pro. Aku tak pakai apa-apa mikrofon. Bestnya. Dia punya bau guys sama macam dekat rumah nenek aku. Bau bendang tu. Apa abang aku buat? Dia cuba mengambil sebiji padi. Tak zelo. Tak jadi sangat ni. Belum lagi dah. Dia belum bersihkan lagi. Cantik. Hari pertama dekat Pendang aku rasa macam best gila sebab suasana kampung, suasana sawah padi, dan bagi aku yang paling cantik aku dapat tengok sunset dekat sana. Uish, aku rasa macam terpukau gila. And malam tu kita orang pusing-pusing pekan Pendang untuk cari dinner. Tapi itulah anak-anak aku semuanya lemau memandangkan siang tu diorang mandi swimming pool kau-kau punya. So lepas dinner kita orang balik dan terus tidur. Selamat pagi guys. So ini adalah waktu pagi. Kita orang dah bersiap-siap nak gerak. Tapi tengah tunggu 3 orang budak kecil. Mana dia orang? They are coming. Digidik. Sambil can see nak papa from window? No. Diorang tak nampak guys. Bawah jangan. Bawah jangan. Hah? Bawah jangan ikut. Tak, bawah tak ikut. Atas je. Assalamualaikum guys. Good morning. Sekarang ni pukul 11 pagi. Hari ni akan berlangsung perkahwinan adik aku, belah laki. Tapi majlis bermula kejap lagi dalam pukul 12.30 macam tu, sebelum Zohor. Aku keluar awal sikit sebab sajalah nak jalan-jalan, nak explore Pendang ni sekejap. Lepas tu nak beli sedikit makanan untuk anak-anak aku. Risau takut kenduri tu makanan pada pedas apa semua kan. Nanti kan anak-anak aku ni lapar tak makan. Jadi kita orang decide untuk pergi ke Family Mart dekat dari Pendang, tak jauh pun daripada homestay. Cantik lah view. Cantik guys view guys. Caros pun cantik lah. So hari ni lepas majlis nanti aku akan hantar Caros dan juga Mia naik flight
balik ke KL. Diorang akan fly daripada Sungai Petani punya airport sampailah ke KLIA 2. Sebab besok Mia dia ada latihan, hari Isnin dia ada competition. Aku, Samir dan juga Malik akan balik hari Ahad. Kita orang akan plan masuk ke Penang sekejap, makan nasi kandar. Sebab abang aku jarang ke utara ke Penang ni. Kebetulan kita orang ke Kedah. Jadi dia pun cakap dengan aku, apa kata kita singgah Penang, makan-makan sikit, lepas tu barulah balik. Good idea. Hari ni hari Sabtu, untuk Kedah diorang cuti Jumaat Sabtu kan. Jadi kira macam hari ni hari Ahad lah. Kalau tengok kedai-kedai ni semua tutup. Adalah kedai buka tapi tak banyak. So hari ni pihak perempuan, semua kita orang pakai baju ada tema lah, maksudnya warna kelabu. Masa belah perempuan hari tu dekat Shah Alam, semua family aku pakai baju warna merun. Tapi kali ni kita orang pakai baju kelabu pula. Family Mart. Let's go. Macam-macam ada. So Samir habis dah makan? Dia makan toboki. Ya. Selamat pengantin baru guys. Tetamu VIP. Kat sana tu ada lagi. Tapi best lah. Aku cakap vibe perkahwinan kampung macam ni lah. Tengok atas tu pokok kelapa. Daun-daun. Sini ada tempat goodie bag. Simple but nice. Kat sini pula bahagian keluarga lelaki. Keluarga perempuan. Makanan untuk hari ini ikan masin, nanas, gulai ayam, daging, ikan masin, kerabu, sayur ulam, acar, buah-buahan, sate. Sedap ke tak? Sedap. Sedap ke tak? Sedap ke tak? Buat unggun api pula. Panaslah. Cuaca panas macam ni guys. Nasib baik ada Jisoo Live. Letak macam tu kat atas meja, halakan sambil makan. Baru dah sedap. Aku makan dulu guys. Malik, cannot make campfire here. This is bonfire, not just campfire. Not make camp, just make bonfire. Cannot. Samir mana Samir? Right bang. Wah, Samir lagi tinggi. Pandang kamera, jangan tutup mata. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Freestyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bye-bye. Alhamdulillah, majlis pun dah habis. Kita orang pun dah nak balik. Nak pergi Perlis. Angka je tak ikut. Wow, cantiknya. So sekarang kita nak hantar Charos pergi ke airport. Daripada Pendang ni sampai ke airport makan masa lebih kurang dalam 1 jam lah. Airport yang terdekat dekat sini adalah Alor Star. Sekarang kita berada di airport Alor Star nak hantar Charos dan juga Mia. Airport dia comel guys, kecil je. Perlepasan. Bapak naik tangga. Tak ada eskalator ke? Oh, ada lift. Go Mia. Flight Charos ke KL ubah masa, delay. Bye bye Mia, see you tomorrow. Have a good flight Mia. Malik, just put down lah. Aduh, rajin betul. Hak mama. Alah. Have a good flight adik. Okay? Goodbye. Bye adik. Masalah dah ni. Pening tengok Malik. So tomorrow we need to go to Penang, makan-makan. Penang pula. Yeah. Press down Malik. Let's go. Malik punya idea nak buat unggun api. Jadi unggun api, seronok dia orang.
So hari ni adalah hari Ahad, hari ketiga kita orang berada di Pendang dan kita orang pun dah check out, kita orang menghala ke Pening. Alhamdulillah perjalanan daripada Pendang ke Pening okey, smooth. Kereta ada banyak tapi tak adalah jam. And sebenarnya aku plan nak makan nasi kandar Kampung Melayu, tapi nasi kandar Kampung Melayu ni dia akan tutup waktu tengah hari tau. Pukul 4 petang dia akan buka balik. Kalaulah aku nak tunggu pukul 4 petang, memang tak tahulah sampai pukul berapa pula kat rumah kan. So aku decide untuk makan nasi kandar dekat Den Jelutong. Itu pun selepas member aku bagi tahu aku patut try Den Jelutong. Alhamdulillah kita orang dapat parking dekat depan Maybank. Ngam-ngam ada banyak pula parking. Cuaca cantik hari ni, dia macam mendung, tak panas, sejuk, just nice. And sekarang ni pukul 2 petang. Pening pun tenang. Jom ya, motor. Jom. Belah sana tu ada nasi kandar Shah Maju. Tadi ada orang beratur ramai. Sekarang dah kurang sikit. Yang ni panjang guys, ramai. Malik tak boleh makan pedas. So nasi kosong dengan ayam goreng. So aku punya ambil peha ayam, sayur bendir, cili. Tu dia Ustaz Yusof enjoy makan sampai tertanggal kopiah dia. Berapi katanya. Alhamdulillah kita orang pun dah habis makan, kenyang. Rasa dia bagi aku sedap. Cumanya kalau compare dengan Kampung Melayu, sedap lagi Kampung Melayu lah. Sekarang ni kita nak balik ke KL, tapi sebelum tu nak singgah Jamak dulu. So lepas makan nasi kandar, kita orang pun balik. Dan masa kita orang keluar daripada pulau tu, kita orang lalu jambatan kedua, iaitu jambatan yang baru, lebih panjang, lebih cantik. Dan sepanjang perjalanan ke KL, Alhamdulillah semuanya smooth. Cumanya itulah, ramai gila orang. Jam jangan cakap, lagi-lagi pula ada accident. Dan aku sampai dekat rumah guys lebih kurang dalam pukul 12 malam. Seriously memang penat gila. Apapun aku nak ucapkan thank you pada korang yang layan vlog ni sampai habis. Kita jumpa di next vlog guys.